Kencing manis atau diabetes adalah salah satu penyakit paling biasa di Malaysia. Tapi yang ramai tak tahu, kencing manis ni tak ada simptom ketara pada awalnya. Antara tanda awal termasuklah cepat letih, kerap haus, berat badan turun tanpa sebab dan kerap buang air kecil, terutamanya pada waktu malam. Penyakit ni berlaku bila paras gula dalam darah terlalu tinggi sebab badan tak hasilkan insulin yang cukup atau insulin tak berfungsi dengan baik. Kalau tak dikawal, kencing manis boleh rosakkan buah pinggang, mata, saraf dan boleh sebabkan luka lambat sembuh, malah sampai kena potong kaki. Tapi berita baiknya, kencing manis boleh dikawal dengan pemakanan sihat, senaman berkala dan gaya hidup seimbang. Yang penting, buat saringan awal dan jangan tunggu sampai ada komplikasi baru nak ambil tindakan.